Baru-baru ni viral seorang influencer yang membuat tattoo dan ramai yang mengatakan bahawa influencer tersebut menghadapi depression. Of course, ramai yang berduyun-duyun komen tanpa pengetahuan yang betul tentang mental health. Saya mental health doctor dekat Australia dan saya ingin perbetulkan sedikit sebanyak tanggapan tentang mental health ni. Nak senangkan cerita, depression ni adalah korang low mood campur beberapa ada symptoms dan korang hilang function. Korang tak berfungsi dalam masyarakat ni. Which kita akan cakap pada masa akan datang. Simptom-simptom yang lain termasuklah anhedonia, which is loss of interest. Maksudnya korang tak berminat dah buat apa yang korang minat sebelum ni. And then adalah some other biological symptom, kurang energy, kurang motivasi, kacau sleep. Apa yang saya dapati dekat patient saya dekat sini, orang yang dapat improve dia punya symptoms ni adalah orang yang nak bantu diri dia sendiri. So kalau dia tak nak bantu diri sendiri, agak susah. Dia kena ada insight. Sebab tu insight tu penting. Mental health ni adalah satu benda yang sangat complicated. Sebab dia benda yang kita tak nampak. Sebab orang yang mengalami dia sendiri je yang nampak. Kita macam physical health, contoh sakit jantung ke demam ke, kita boleh nampak, kita boleh rawat senang. Kalau mental health ni kita tak boleh nak tahu properly sebab kita tak boleh nak berada dalam minda orang tersebut. Siapa-siapa boleh dapat depression ni. Of course dia ada punya risk factors dia. Tetapi semua orang boleh dapat. Saya boleh dapat depression, anda boleh dapat depression, Anwar Ibrahim boleh dapat depression, nenek anda boleh dapat depression, semua orang boleh dapat depression. Jadi, pesanan saya adalah janganlah menghukum. Jangan menghukum sesuka hati sebab kita tak tahu apa yang orang lain lalui. Sebab menghukum ni kerja Tuhan, biar Tuhan saja yang buat. Follow me for more tips kesihatan mental.